kenyataan dia. Okey, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Mungkin kita boleh tengok. Saya nak tunjukkan kepada tuan. Okey, ini adalah kenyataan dia yang terbaru. Ataupun yang bukan yang terbaru lah. Ini kenyataan ni dia buat, bila ni dia buat ni? Sekejap, saya tengok. Pada 8 Ogos semalam. Semalam. Semalam dia kata apa, tuan-tuan? Kita baca sama. Nanti kita buat kesimpulan ataupun kita buat komen. Dia kata Tan Sri Hadi Awang menyifatkan kerajaan Madani sebagai kerajaan yang menghina dan mahu merosakkan orang Melayu menerusi penggunaan isu rasuah. Beliau berkata isu rasuah dilihat sering dikaitkan dengan orang Melayu sehingga kesalahan membabitkan individu daripada peringkat kecil hingga besar disenaraikan dan diperbesarkan. Kita bukan macam kerajaan Madani, dia kata. Nak hukum orang Melayu, nak hina orang Melayu, gunakan isu rasuah, cari banyak-banyak orang Melayu yang rasuah. Orang yang kecil-kecil sampai yang besar. Kalau ada orang Melayu rasuah, senaraikan. Kalau tak cukup, tambah lagi. Fitnah campur belaka orang Melayu saja, dia kata. Dia berkata demikian, tuan-tuan, ketika ditemui oleh pemberita di Rusila selepas kuliah duha di sini. Jadi juga berkata tindakan terhadap pemberi rasuah juga perlu dilihat secara adil tanpa mengira latar belakang. Orang bukan Melayu yang bagi rasuah tak diambil tindakan. Nampak? Punyalah teruk, tuan-tuan. Kan? Bebas masuk Jabatan Perdana Menteri, masuk kementerian, masuk istana dan masuk merata. Patutnya hukum orang yang bagi rasuah itu. Kerajaan yang ada ini kerajaan yang hina orang Melayu, nak rosakkan orang Melayu. Cari banyak-banyak muka orang Melayu yang rasuah. Yang paling besar, paling kecil, habis senarai belaka. Tuan-tuan, tengok bagaimana rosaknya pemikiran dia, tuan-tuan. Bagaimana dia menjadikan kaum itu sebagai sebagai ukuran, sebagai ukuran sama ada nak dakwa ke tak dakwa, semuanya berdasarkan kaum. Maksudnya dia kata Kerajaan Pakatan Harapan hari ini sengaja nak menggambarkan orang Melayu ni makan rasuah. Orang Melayu ini terlibat dengan rasuah dengan begitu banyak. Nampak sangat satu kenyataan yang sangat tidak bertanggungjawab, tuan-tuan. Okey, sepatutnya kita tidak kaitkan rasuah ni dengan bangsa. Siapa juga yang melakukan rasuah, kan? Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang siapa ke, sama ada dia tu salah atau tak salah, dia disiasat di mahkamah. Bukannya kerajaan yang yang menentukan orang itu salah ke tak salah. Kan? Ini masalah yang sangat kronik, yang kita katakan satu kenyataan yang sangat jauh menyimpang daripada kenyataan sebenar. Sebagai seorang pemimpin yang senior, sebagai seorang ahli parlimen, pernah jadi duta khas, pernah jadi menteri besar, tidak sepatutnya dia mengeluarkan kenyataan begitu. Sebab kita dalam Islam pun tak kaitkan. Tak kaitkan sama ada engkau Melayu ke, engkau Cina ke, yang salah tetap salah. Kan? Ini bercakap ni seolah-olah macam JKK Kampung, tuan-tuan. Taraf dia macam JKK Kampung. Kalau JKK Kampung ke, ketua budak pasti ke, bolehlah cakap macam tu, kan? Soal melakukan rasuah, melakukan jenayah, melakukan kesalahan, ini bukan kira kaum. Tetapi apa yang sebab dia bercakap begitu, tuan-tuan? Dia bercakap begitu, dia nak tunjukkan bahawa Pakatan Harapan ini adalah anti Melayu. Pakatan Harapan ini tidak mementingkan orang Melayu. Pakatan Harapan ini nak menjahanamkan orang Melayu. Sebab itu dia bercakap begitu. Kan? Sebab itu bercakap begitu. Dan dia pula menuding jari bahawa orang yang beri rasuah itu adalah orang Cina. Orang bukan Melayu.
kan, dan dia modeling jari mengatakan bahawa orang yang beri rasuah tak dikenakan tindakan. Dia bercakap tidak pernah beri fakta, tuan-tuan. Okay, dia tak pernah beri fakta. Dia hanya bercakap secara general, secara umum begitu saja, tak pernah beri fakta, dan kenyataan yang dia buat itu jauh menyimpang. Jauh menyimpang daripada fakta sebenar. Sedangkan kita tahu bahawa SPRM kan adalah suatu badan bebas, okey, dia tidak pernah menjadikan kaum itu sebagai salah satu daripada perkara penting untuk siasatan. Dia tak tanya, oh ini kalau Cina, kita tak siasat. Oh ini kalau Melayu, kita siasat. Kan? Ini satu yang sangat-sangat, saya rasakan sangat sepatutnya rakyat Malaysia, penyokong PAS dan juga pengundi-pengundi atas pagar, dia kena lihat perkara ini. Satu kenyataan yang sepatutnya disanggah oleh seluruh rakyat Malaysia. Termasuklah ahli PAS. Kan? Kan ini satu kenyataan yang sangat biadab dan sangat tidak bertanggungjawab. Dia dah main isu ni dah lama, tuan-tuan. Dia selalu main isu ni dah lama. Kan? Dia mengatakan bahawa SPRM ini memang sengaja. Daripada kes yang sekecil-kecil sampai kes yang sebesar-besar, dia nak kenakan orang Melayu. Kan? Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya, dia tidak merasakan kes-kes seperti Jana Wibawa ke, kes seperti Ismail Sabri, kes seperti Datuk Najib tu, merupakan kes yang perlu disiasat ataupun perlu diambil tindakan. Sebab apa? Sebab tu semua orang Melayu. Kan? Jadi maksudnya dia tak setuju. Kan? Kalau ada orang Melayu yang disiasat, yang dijatuhkan hukuman, dia tak setuju. Betul-betul lah, tuan-tuan. Ini lebih, orang kata lebih daripada asobiah dah, tuan-tuan. Lebih daripada asobiah dah. Sedangkan kita tahu bahawa laisa minna man da'a ila asobiyah wa laisa minna man qatala asobiyah wa laisa minna man mata ala asobiyah. Kita semua tahu bila sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apakah itu asobiyah? Nabi menjawab bahawa asobiyah itu ialah menyokong suatu kumpulan itu atau menyokong sesuatu itu hanya kerana berdasarkan bahawa dia itu adalah sama kaum ataupun sama kumpulan dengan dia. Maksudnya, kalau orang tu sama kaum, atau sama kumpulan, buat salah pun kita sokong. Buat salah pun kita kata tak salah. Itulah asobiah. Oh, dulu dia baca ayat hadis ini bukan main lagi, tuan-tuan. Masa saya umur belasan tahun, malah saya semasa saya kempen, saya nak share dengan tuan-tuan, masa saya kempen pilihan raya kampus. Masa saya kempen pilihan raya kampus USM, sesi 91-92, masa tu saya kempen, saya baca hadis ni, tuan-tuan. Masa kempen pilihan raya kampus, punya semangat. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Saya baca ayat ni. Sampai HCP tercengang lah, kan. Kan?